Ini tak ada lah bang. Saya ni banyak kahwin dengan motor. 79 biji tu susah nak jual. Saya Selayang sebenarnya. Selayang. Okey. Asal daripada Melaka tapi menetap di Selayang. Bengkel di Selayang. Okey bang, cerita sikit motor yang rare dekat depan abang ni. Motor apa ni bang? Ini RVM 400cc tahun 97. Okey bang, cerita sikit macam mana abang boleh dapat motor ni? Motor ni sebetulnya ada 3 biji. Ada 3 biji, satu Malaysia, satu Thailand, satu Singapura. Ada 3 model, 3 negara. Collect 3 negara. Tapi model yang sama, tapi 3 negara. Yang berdaftar satu lah. Maknanya ni memang halal lah ni berdaftar ni. Ni halal. Halal. Wow. Halal dunia akhirat. Okey bang, so masa abang dapat motor ni, kondisi dia macam mana bang? Kondisi dia kalau original lah. Ini pun baru siap. Nak Retromania, kita tukar cover set lah. Tukar cover set. Semalam pun baru siap sport rim, baru siap cat. Baru tukar tayar untuk nak datang support Morib. Okey. Okey bang, susah ke tak nak maintain motor ni? Semua motor ni pada abang semua sama. Cuma tahu manual book dia, penjagaan dia, baik motor baik kita sama je. Nak cakap dengar cakap orang ni susah ni sama aja. Tak ada susah mana pun. Tak ada susah penjagaan dia. Okey. Daripada segi spare part dia macam mana bang? Spare partnya sofa ni apa yang nak dibeli ya. Semuanya elok ya kan. Cuma jaga maintain minyak hitam, tapi spare part dia Singapura pun ada, Thailand pun ada. Kita boleh order. Boleh order lah. Boleh order. Okey. Okey bang, so daripada segi pemanduan motor ni, abang menunggang motor ni, macam mana dia punya feel dia? Cerita feel sikit. Dia kalau pengalaman abang daripada Rabbit 1000 pun abang pakai, K5 pun masih ada lagi 1000cc dengan 400, tapi ni lagi mantap lah. Cornering pasal kita kaki motorsport memang cornering dia banyak-banyak motor inilah. Inilah. Ini yang terbaik lah pada. Okey. Satu soalan cepu mas lah. Andai kata kat event hari ni ada orang datang reset abang nak beli motor ni, berapa harga abang berani buka? Ini tak ada lah bang. Saya ni banyak kahwin dengan motor. 79 biji tu susah nak jual. Susah nak jual bak motor ni. Susah nak jual apa? Hobi. Hobi. Okey bang, last. Saya nak dengar bunyi ni boleh bang? Boleh. Tapi ni bunyi mesra alam. Isi berapa? 1000 ya? 400 bang. RPM. Tak bunyi dia. Okey bang, terima kasih banyak bang. Sama, mantap.